Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam. Waalaikumsalam. Okey, Adam. Oh, selamat kelas, Adam. Sihat. Alhamdulillah. Okey, Adam. InsyaAllah sebelum kelas hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Adam. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita untuk subjek US dan Quran Sunnah. Allahu Akbar. Adam dah tak ada sambung raya dah. Minggu lepas. Kita last class tu apa bulan ni? 3. Suara 3 kan? suara saya tak dengar, tak jelas. Suara Ustazah tak dengar. Bukan tak dengar, tak jelas. Tak jelas. Sekejap. Sekarang? Okey, Dia macam jauh ke apa suara Ustazah tu? dia dengar sikit-sikit. Sekarang dengar tak? Sekarang dah okey. Jelas Jelas dah? Jelas. Okey. Okay, Adam. Minggu lepas tak ada sambung raya. Sebab hari ni kan baru last raya kan? Hari ni lah kan last raya. So Adam ada sambung beraya tak? Tak ada. Tak ada sambung raya. Adam ni dah selesai dah puasa 6. Belum. Ustazah pun belum lagi. Okay, tak apalah. Sebab perkara tu sunat yang dituntut kan. So, kalau kita buat, apa kata kita meraih lah salah satu sunat pada bulan Syawal yang tak ada pada bulan-bulan lain kan. Okay, tak apa. Okay, masih ada lagi sunat Isnin Khamis yang kita boleh apa kata peroleh manfaat daripada situ juga. Betul tak? Betul. Okay. InsyaAllah hari tu kita sampai mana? Hari tu kita sempat masuk sedikit tentang mencari hidayah Allah. Betul tak? Betul. Okey. Hari tu Ustazah ada bagi apa-apa task tu? Ustazah tak catat. So bila Ustazah tak catat, Ustazah tak ingat. So next time saya catat. Surah tu lah, surah Al-Buruj dan Al-Takasur. Okay. Tu ada hantar satu. Dah check. Okay. Alhamdulillah okey. Hari tu untuk soalan kedua ni, bahagian A. Ni Ustazah whole hari tu, betul tak? Betul. Manakah antara berikut termasuk dalam kategori raw tarkik? Raw tarkik ataupun raw yang dibaca secara nipis. Dapat tak Dam? Apa jawapan dia? Adakah Irji. masih irja'i ila rabbik? Masih B ke ataupun ada jawapan lain? B ataupun C. B ataupun C. Jawapan dia ni ada pada sini. B atau D. B atau D. Okay, so jawapan dia D. Fi miryatin. Sebab sebelum huruf ra tu dia baris kasrah, betul tak? Berbaris bawah. Irja'i ni dia tebal sebab sebelum ra tu dia disukun kan. Irja'i, so ra tu tebal. Uqbat dia sebab dia ra yang bila dia sukun dia asalnya berbaris bawah, betul tak? Tapi kalau kita sukunkan dia maka dia akan jadi tebal. Uqbat sama juga macam sabar yang syakur. Dan sebab dia sebelum tu berbaris sebab C dengan A bagi Ustazah tu dah jelas sebab dia sebelum dia berbaris fathah atau dhammah, betul tak? Betul.
Sabbarin syakur. Irja'in lah yang dia macam mengelirukan sikit. Tapi dia dibaca tebal sebab dia sebab ayat tadi. Sampai ini. Dia tadi rotif irja'in. Ni. Ra sakinah sebelumnya hamzah wasal. Nampak? 1.3. Ra sakinah sebelumnya hamzah wasal. Jadi kita baca dengan irja'i ila rabbik. Okay. So tapi yang tanda-tanda maksudnya apa menyebabkan dia perbezaan dia apa? Maksudnya secara umum Adam pun dah jelas ra tarkib dia adalah yang sebelumnya berbaris apa ni? Kasrah. Berbaris kasrah. Tetapi yang tebal ataupun ra tafkhim dia sebelum tu berbaris fathah atau dhamma. Itu yang secara umum. Tapi yang lain-lain tu dia punya perbezaan tu nanti nanti Adam apa ni revision sendiri boleh? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Okey, Ustazah teruskanlah. Yang seterusnya, Hidayah Allah hari tu kita dah baca dah surah An-Nur ayat 35. Intisari ayat pun dah baca. Ustazah rasa kita sampai dekat maksud. Kenapa dia ada lagi? Ustazah dah apa nama? Dah hilangkan dah. Boleh, sila nampak dah? Nampak? Maksud dan pengertian Nur. Boleh tolong bacakan? Nur Ibn Abbas. Nur Ibn Abbas, Nur ialah cahaya dan petunjuk hidayah. Allah SWT memberi hidayah dan petunjuk keimanan kepada seluruh alam dengan cahaya Allah yang agung dan syamul. Dan Syumul. Syumul Dan maksud dia menyeluruh. yang agung dan syamul menerangi kehidupan manusia sehingga mereka beroleh petunjuk serta selamat daripada kesesatan. Hakikat Nur ialah telah difahami. Hakikat Nur ini telah difahami dengan sempurna oleh Rasulullah SAW. Baginda pernah berdoa. An Abdullah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqwa wat-tuqah wal-afafa wal-'inah. Maksudnya daripada Abdullah radhiyallahu an daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-iffah, terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan kecukupan, tidak meminta-minta. Riwayat Muslim. Okey. Okey, so ni adalah maksud dan pengertian Nur kan. So Nur tu yang dimaksudkan apa? Apa yang dimaksudkan dengan Nur? Apa yang nak disampaikan dengan Nur tu? Nur tu apa sebenarnya? Adakah cahaya Hidayah. yang sekadar cahaya? Ya, betul. So hidayah tu ialah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi hidayah kepada sesiapa sahaja yang dia mahukan. Kan? Tapi manusia boleh cari hidayah, boleh berusaha tak? Berusaha boleh. Boleh berusaha. Manusia boleh berusaha. Sama ada dia nak berusaha untuk dapatkan hidayah untuk diri dia sendiri ataupun dia nak usaha untuk orang lain dapat hidayah. Kedua-duanya boleh. Tetapi yang mengizinkan seseorang itu usaha tersebut tu sebenarnya dengan izin Allah Ta'ala juga. Sebab pada hakikat asalnya hidayah ni sebenarnya memang milik Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang boleh beri hidayah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau kita tengok kat sini antara doa yang Nabi SAW sendiri pernah ungkapkan ialah apa bentuk apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-'inah. Ini adalah doa apa? Doa untuk mohon petunjuk,
ketakwaan. Dan ketakwaan ifah, yakni terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan juga kecukupan, saya tidak meminta-minta. So ni adalah salah satu doa yang kita sebagai manusia yang dan doa ni sendiri doa yang Nabi SAW anjurkan kepada manusia untuk kita sentiasa meminta, untuk minta petunjuk. Sebab hidayah ni adalah sesuatu yang kita perlu minta, sesuatu yang kita perlu paksa untuk dapat. Dia tak senang-senang dapat. Dia tidak datang berboleh. Tetapi benda tu dia perlu dia minta. Dia minta. Kadang-kadang kita tengok sebagai contoh, kita bagi contoh artis lah contohnya kan. Ada kenal Nora Danish? Kenal? Nora Danish pada asalnya dulu dia pakai tudung ke tidak? Tak. Tak pakai tudung dan dia berpakaian orang kata tu bukan muslimah lah, senang kata, betul kan? Ada pakaian yang maksudnya berpakaian tidak sempurna seperti mana tuntutan Islam, betul? Jadi bagaimana pernah ke dengar kisah penghijrahan dia? Tak pernah. Tak pernah. Okay, Nora Danish, Ustazah ni lah saja-saja scroll TikTok lalu kan, kisah penghijrahan Nora Danish. So dia ni walaupun kita lihat pada zahirnya begitu, maksudnya tidak menutup aurat, berlakon pun dulu tidak menjaga batasan kan, batasan laki dan perempuan, bersentuhan dan sebagainya dia tidak jaga. Tetapi dia ni ada satu sifat dan satu niat yang maksudnya dia sentiasa nak jadi baik. Dan dia memang tanam keazaman dalam diri dia. Walaupun dia dalam keadaan gitu yang seksi orang kata, yang tidak menjaga batas, tapi dia nak jadi baik. Jadi dia tanam keazaman dengan apa? Dia mula dengan setiap bulan Ramadan dia try pakai tudung. Dia try pakai tudung dulu. On off lah, tapi maksudnya bulan Ramadan dia pakai tudung. Banyak kali bulan Ramadan dia pakai tudung. Tapi bulan Ramadan yang masa dia, inilah 2 tahun lepas ke, masa di hijrah tu lah, dia pakai tudung dan tiba-tiba dia rasa, dia mimpi kot, saya tak ingat lah. Tapi begitulah, nak disimpulkan di sini, semuanya bermula dengan niat yang baik. Dia bermula dengan pakai tudung sebentar waktu bulan puasa, dia mengaji, dia try khatamkan pada bulan puasa, bukan khatam sendiri, tapi khatam yang cari guru. Di khatam yang cari guru. So nampak tak di situ usaha dia yang nak menjadi seorang yang baik. Betul tak? Dia berusaha jadi seorang yang baik. Sebab kalau kita ni, saya tak ingat firman Allah Ta'ala, firman ke ayat Quran, hadis yang maksud dia begini, yang dia cakap Allah bagi siapa yang baca Quran dengan lancar, Allah bagi maksudnya malaikat teman dia semasa di akhirat. Tetapi sesiapa yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran, maksudnya membaca Quran dalam keadaan susah payah, maka Allah kurniakan dia ganjaran 2 pahala. Tu ayat Quran ke bukan ni? Saya tu hadis. Hadis Adam. Mungkin hadis. Tapi kalau hadis tu matanya sahih. Tapi Ustazah tak ingat sama ada hadis atau ayat Quran. Tapi begitulah. Tapi sekiranya di hadis, dia punya apa orang kata matan dia adalah sahih. Jadi kat situlah nak beritahunya, sesiapa yang tidak kira lah siapa pun kita manusia, walaupun kita bertutup itu, kita menutup aurat dengan sempurna, walaupun kita solat 5 waktu dengan sempurna, adakah itu menjamin kita ni adalah orang yang masuk syurga? Confirm masuk syurga. Ya atau tidak? Adakah itu jaminannya? Apa pendapat Adam? Ini Ustazah nak tanya pendapat Adam lah. Ya, dapat jaminan. Dapat jaminan. Okey. Secara orang kata, mengikut yang syariatnya, bila kita patuh pada syariat, bila kita ikut syariat, Allah suruh apa? Allah suruh kita solat 5 waktu, sehari semalam kita solat. Bila Allah suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Dan sekiranya Allah
suruh kita bayar zakat, tak kisah, segala rukun Islam kita tu kita buat dengan sebaiknya. Tetapi itu sahaja tidak menjamin kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab kita masuk dalam syurga adalah kerana ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Islam. Kita masuk ke syurga, adakah kerana ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia? Tak. Tak. Tapi sebab apa kita masuk syurga? Redha Allah. Apa yang menyebabkan? Sebab apa? Redha Allah. Perintah Allah. Dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala kita masuk syurga. Kadang-kadang yang ada kisah, dia beribadah. Dia seorang ahli ibadah lah. Selama kiranya selama dia hidup, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tetapi dia lupa. Kan Allah tanya dia masuk syurga sebab apa? Kata sebab ibadah yang dia lakukan selama dia hidup. Tapi Allah kata masuk dalam maksudnya dia tidak masuk ke syurga. Dia dimasukkanlah dalam neraka sebab apa? Dia yakin dia masuk itu hanya kerana ibadah yang dia lakukan. Tetapi hakikatnya dia masuk syurga adalah kerana rahmat Allah. Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, dia masuk syurga. Sebab kita kadang-kadang kita terlupa. Ada banyak lagi perkara yang buatkan kita masuk syurga. Sebab Allah kata, hablum minallah, hablum minannas. Kita kena jaga hubungan kita bukan sahaja dengan Allah, tapi dengan manusia juga. Bukan dengan manusia saja, yang ada dengan makhluk yang lain. Dengan alam, dengan haiwan, kan? Dengan apa saja yang ada di muka bumi ni, semua kita kena buat baik, buat kebaikan, ada khidmat kepada setiap sesuatu apa yang di sekeliling kita. Jadi kalau kita hanya konteks ibadah yang kita pegang saat itu hanyalah solat, hanyalah puasa, hanyalah beribadah kepada Allah saja, tapi kita lupa ibadah dalam konteks lain, konteks alam, ibadah dalam sesama manusia, ibadah bersama alam, kita lupa konteks tersebut, maka itu sebenarnya kita maksudnya tidak menguasai ataupun kita tidak memahami konsep ibadah yang sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kalau kita tanya orang, ibadah tu apa? Kalau awak pergi tanya orang awam, awak rasa orang awam akan cakap apa ibadah ni? Solat. Orang awam akan faham apa? Solat. Solat. Apa lagi yang orang akan faham ibadah? Haji. Haji. Lagi? Apa lagi? Takkan solat dengan haji je? Korban. Alhamdulillah. Korban. Korban lagi? Puasa. Tahu tak? Segala yang rukun iman ataupun segala yang mereka rasa dengan sebut nama Allah. Itu saja yang mereka rasakan ibadah. Tetapi kadang-kadang kita lupa sekecil-kecil perkara. Sebagai contoh, kita buang sampah. Apa saja kebaikan yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, itu juga satu ibadah. Betul tak, Adam? Betul. Dan kalau ibadah ni sesuatu yang nak dijadikan ibadah, dia kena, kalau boleh, dia mestilah dimulakan ataupun sama ada diniatkan kerana Allah. Maksudnya diniatkan kerana Allah tu dengan memberi manfaat lah. Dengan memberi manfaat sama ada kepada diri, orang lain dan sebagainya. Ataupun kita dengan ucapan. Dengan ucapan apa? Salam. Salam. Dengan ucapan apa? Yang ada nama Allah disebut di dalam ucapan tersebut. Alhamdulillah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila buat sesuatu perkara, kalau perkara tersebut dimulakan dengan bismillah, maka dia jadi ibadah. Setiap perkara yang kita buat, kita niat saja, lintas saja dalam hati, buat ni kerana Allah, dia jadi ibadah. Dan setiap ibadah tu mesti dapat pahala. Betul. Okay. Jadi itulah di sini antara doa yang Nabi amalkan ni, kita juga boleh amalkan. Tak kisahlah selepas solat ke, tak kisahlah walau di mana kita berada. Sebab orang
apa ni, ramai orang yang berfikir doa ni hanya boleh dibuat semasa solat saja. Selepas solat saja. Selepas yang lain-lain apa ni, di lain-lain waktu tak boleh berdoa. Adakah kefahaman itu betul? Tak betul. Tak betul. Sedangkan doa ni boleh dibuat pada Dalam solat, dalam solat. Lagi? bila-bila masa. Yes, bila-bila masa, di mana-mana saja, bila-bila masa yang kita nak berdoa. Then Allah makbulkan ke, Allah tak makbulkan ke, tapi kita sebagai manusia, sebagai orang beriman, kena percaya, kena yakin dan juga percaya bahawa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi setiap apa yang kita buat, kalau kita sentiasa berdoa. Sebab doa ni tak semestinya kena angkat tangan. Kan? Kita meminta kepada Allah dalam bahasa kita yang biasa, itu juga adalah doa. Kan? Meminta kepada Tuhan dia, itu adalah satu bentuk doa. Doa tu sendiri maksud dia minta. Jadi walau di mana kita berada, doa. Sebab Allah tu sentiasa mendengar. Okay, kalau kita sangka Allah Ta'ala itu menerima doa kita, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan menerima doa kita. Tapi kalau kita sangka Allah Ta'ala tak menerima doa kita, macam mana pula dengan Allah? Dah kita pun sangka keadaan itu, jadi mungkin Allah Ta'ala tak bagi sebab kita pun bersangka-sangka ataupun ragu-ragu dengan Allah. Okay? Jadi begitulah tadi doa yang Nabi amalkan, kan? Mohon petunjuk, ketakwaan, mohon ifah, terhindar daripada perbuatan tak baik. Sebab kita sekarang ni sentiasa dalam apa orang kata, dunia sekarang. Dunia sekarang ni orang kata apa, sentiasa tak terhindar daripada orang kata mara bahaya. Betul tak? Kan kita ada orang yang tak terhindar. Bila-bila masa saja mungkin kita boleh ditimpa ujian. Betul? Betul tak Adam? Ujian sekarang ni mengira tak kita tua ke, kita muda ke, kita sakit ke, kita sihat. Tak kira, betul tak? Tak kira. Tak kisah kita ni siapa saja, boleh saja satu kecelakaan itu menimpa kita. Jadi sebab tu kita kena sentiasa mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan kecukupan, tidak meminta-minta. Ni adalah sifat kita manusia lah. Kita kadang sifat manusia ni dia sentiasa merasa tak cukup. Ada je benda kita rasa tak cukup, kan? Walaupun hari-hari kita cari rezeki. Kan kadang-kadang hari-hari kita cari rezeki, tapi manusia ni dia sentiasa ada keinginan, ada nafsu. Nafsu tu fitrah manusia tak? Betul. Nafsu tu fitrah manusia. Ada ke manusia yang tak ada nafsu? Ada ke tak? Tak ada. Tak ada lah. Dia ada bila dia dah meninggal. Dah meninggal terputuslah segalanya. Nafsu semua dah tak ada. Tapi selagi mana dia hidup, dia mesti ada nafsu. Apabila ada nafsu, dia ada keinginannya macam-macam. Apabila ada keinginan tu, muncullah rasa tidak cukup. Tapi walaupun kita sentiasa, kita dalam sehari kita ni tak perfect. Walaupun kita ada rasa tidak cukup macam tu, kita kena mohon. Mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala tak bolak balik ke hati kita. Allah Ta'ala tetap hati kita, walaupun kita kejap kadang macam ada perasaan tak kata, kemudian kita backup balik dengan doa. Okay? Seterusnya, sebab manusia memerlukan hidayah. Ni kita baca secara lintas je pula. Okay, pertama baca dah. Dapat membiasakan diri daripada sifat Membebaskan. dapat membebaskan diri daripada sifat merealisasikan Materialistik. materialistik. Apa sifat materialistik tu apa Adam? Lebih kepada keduniaan. Lebih kepada pernah dengar hukum dunia? Cinta pada dunia. Hukum dunia tu adakah mazmumah ataupun sifat yang mahmudah? Sifat. Dia sifat yang mazmumah, sifat yang kecil ataupun sifat yang mahmudah, sifat yang baik? Yang dikeji.
Sifat yang keji. Kenapa dipanggil sifat yang keji? Sebab apa? Sebab dia ceritakan dunia bukan cerita pada akhirat. Dia sayangkan dunia, sayang yang terlampau sayang sampai dia lupa akan kesenangan akhirat. Dia terlalu selesa dengan kesenangan dunia. Sampai dia lupa akan kesenangan akhirat. Contohnya apa? Apa contoh orang yang lupa dunia? Cuba dia Membeli satu-satu. beli boros, beli macam-macam, Okey. Boros. nak kaya, Mm-mm. Boros, nak kaya. Nak kaya tu salah ke tak? tak, Tak salah pun. Tapi kalau sehingga apa? Dia salah tu apabila apa? dia Mencari kekayaan sampai tidak bantu orang miskin. macam mana? Dia duit banyak, tapi dia gunakan duit itu bukan untuk bantu orang. Okey. Itu antara salah satu contoh. Kiranya dia mencari kesenangan ataupun kekayaan sehingga dia lalai. Betul tak? Sampai dia lalai, apa yang Allah suruh dia tak buat. Kan dia meninggalkan apa suruhan Allah sebagai contoh. Dia ada duit, dia mencari duit. Masa yang dia ada tu tak berkat. Sebab masa yang dia ada tu dia hanya tahu cari duit tapi Allah suruh solat dia tak nak solat. Dia ada kemampuan puasa tapi dia tak mau puasa. Dia ada duit yang banyak Allah suruh dia zakat tapi dia tak nak zakat. Itu adalah contoh orang yang nak kejar kesenangan sampai lupa akan akhirat dia, akan tuntutan yang Allah apa orang kata Allah suruh kepada setiap manusia buat. Okey. Jelas ada? Jelas. Okey, nombor 2. Dapat menghindar diri daripada kesesatan. Okey. Lagi nombor 3. Dapat mengharungi ujian Allah dengan tenang dan sabar. Okey. So ni antaralah sebab-sebab manusia memerlukan hidayah Allah. Okey, ni Ustazah tak terang banyak dah Kita pergi ke next boleh? Boleh. Okey, kepentingan hidayah Allah kepada manusia. Pertama, Memelihara keimanan seseorang. okey. Kedua, Menyebabkan seseorang menjauhi segala perbuatan maksiat serta melaksanakan segala perintah Allah. okey. 3, Menyebabkan seseorang redha dan dengan qada dan qada Allah. nombor 4, Mendorong komuniti agar lebih istiqamah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. okey. Yang terakhir, Memperteguhkan keimanan, memimpin negara agar mentadbir negara dengan aman. Dengan dengan amanah. dengan amanah. Okey, so kat sini adalah kepentingan hidayah Allah kepada manusia. So kalau kita rangkumkan, penting tak sebenarnya hidayah Allah ni kepada manusia? Penting. Sangat penting. Antara salah satu, kenapa penting? Sebab apa? Supaya tidak terpesong daripada jalan yang benar. Apa contoh tak terpesong tu? Dengan mengikuti qala Allah, qala Rasul. Okay. Apa contohnya? Apa contoh orang yang sesat? Maksudnya kalau dia Allah tak bagi dia hidayah, apa contoh kesesatan yang dia alami? Bila ada satu masalah, Hmm. dia cari bomoh. Okey, pandai. Itu adalah salah satu contoh yang jelas. Kan? Apabila dia, apa orang kata, Allah tak bagi dia hidayah, kiranya dia masih teruskan dengan kemaksiatan kan. Sedangkan mungkin dia tahu cari bomoh tu haram, syirik, boleh membawa kepada keluar daripada Islam, murtad. Tapi dia masih lagi buat sebab apa? Sebab dia tak ada hidayah tu lagi. Allah tak bagi dia petunjuk lagi.
Untuk keluar daripada kegelapan kepada jalan yang ada cahaya tersebut. Okey, betul? Betul. Okey. Seterusnya ialah cara untuk mendapatkan hidayah. Okey, baca yang nombor 1 tu. Melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya Hmm. serta meninggalkan segala larangannya. Firman Allah, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Hash. Artinya apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah, dan apa jua yang dia larang kamu melakukannya maka tinggalkanlah. Okey. So kat sini surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah kata apa? Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah, dan apa jua yang dilarang kamu, maka lakukanlah. Kamu larang kamu melakukannya, maka tinggalkanlah. So kat sini nak pesan apa? Jadi setiap apa yang Allah suruh, Rasul suruh, semuanya kita kena buat dan kena taat tanpa kita mempersoalkan apa saja perkara yang mereka suruh tu. Sebab itu adalah satu arahan, betul tak? Sebagai contoh, kalau kita kerja lah, kalau kita kerja pun satu arahan keluar daripada pihak atasan yang kita tak pernah jumpa pun dengan dia. Sebab dalam situasi kita bekerja, bos kita tu dia ada bos tak atas dia? Ada. Bos kita ada bos, betul tak? Dia ada bos lagi. Atas bos kita ni pun ada lagi big boss. Dia punya pentadbir dalam syarikat. Itu adalah orang kata common dalam kita bekerja. Kita dalam bekerja, kita jumpa bos kita, itu dia bukan orang yang paling atas, tetapi ada orang yang lagi atas. So kalau keluar satu memo, kalau orang bekerja dia keluar memo lah untuk nak memberi arahan kepada seseorang. So once dah keluar memo, tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak bantah, tak boleh nak apa. Sebab kita hanyalah orang yang boleh mengikut arahan sahaja. Tapi yang mengeluarkan arahan siapa? Bos. Bos. Pihak atasan yang kita tak jumpa pun dengan dia. Kan? Kalau nak jumpa dengan dia pun orang macam, kau siapa nak jumpa dengan dia? Macam tu lah kan. Dia macam tu. Jadi kita hanya boleh ikut. Tapi kita sebagai manusia kan, because kepada alam ni, kalau suruh, siapa kita untuk mempersoalkannya, betul tak? So kita hanya perlu buat. Kita hanya perlu buat tanpa mempersoal dan tanpa ada pilihan. Kita sebagai manusia hanya boleh melakukan saja, menjalankannya sahaja. Jadi kalau manusia itu kita menjalankannya, maksudnya kalau Allah suruh solat, kita solat saja. Tak ada pun nak cakap, kenapa kena solat? Kenapa kena solat 5 waktu? Kenapa tadi kan? Tapi kalau kita seorang yang reda dengan perintah Allah, kita hanya melaksanakan perintah Allah, dan kita orang kata seorang yang mencari-cari apa hikmah dia di sebalik solat ni, adakah kita akan dapat? Ataupun adakah kita akan faham kenapa Allah suruh solat? Betul. Faham tak? Kalau nak faham tak? Maksud Ustazah, kalau kita adalah seorang yang bukan pemberontak, kalau dia mempersoalkan kenapa perintah Tuhan, dia adalah seorang pemberontak, betul tak? Tapi kalau dia seorang yang taat, dia akan buat saja. Dan apabila dia buat, kadang-kadang kita mesti ada orang kata apa? Kita questionkan benda tu. Kenapa kita kena solat? Tapi bukan dengan cara memberontak, dengan cara kita nak tahu apa hikmah di sebalik solat. So apa salah satu hikmah solat yang Allah suruh kita solat? Apa hikmahnya? Antara salah satu hikmah yang Adam tahu. Memperbaharui syahadah. Memperbaharui. Itu adalah antara salah satu apa orang kata hikmah solat. Antara salah satu yang lain berkaitan dengan sains, apa Adam rasa? Kenapa Allah suruh solat? Exercise. Dia adalah salah satu exercise yang paling bagus untuk seorang manusia. Setiap perbuatan kita dalam berdiri, rukuk, sujud, semua tu ada apa orang kata, ada cara ataupun setiap yang tu ada orang kata hikmah, ada exercise yang berbeza yang baik untuk tubuh badan kita, betul tak? So banyak lagi sebenarnya hikmah yang Allah bagi. Maksudnya kau solat ni bukan
bukan kau solat bukan untuk saja-saja, tapi untuk kebaikan dan hikmah yang lain juga mendatangkan kepada engkau kalau engkau solat dengan cara yang betul, dengan cara yang sempurna. Betul? Banyak kebaikan yang kita datang. Sebab tu orang kata dah dapat perintah buat saja baru kita akan faham. Dah dapat perintah buat baru faham. Tapi kalau dah dapat perintah tak buat memang tak akan faham sampai bila-bila. Okey? Okey, nombor 2 dah baca. Nombor 2, mendalami ilmu agama seperti ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh serta berakhlak mulia. Bersabda Rasulullah an Humay bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu khatiba يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين. Rawah Bukhari. Artinya daripada Humaid bin Abdul Rahman radhiyallahu an, aku telah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah menginginkannya dalam kebaikan, maka dia akan diberi kefahaman Ke, dalam agama. kefahaman dalam Agama. bawah riwayat Bukhari. Sekarang dalam ni pula apa yang tadi last tadi apa ni Rasulullah sabda apa? Cakap apa kat kita? Sesiapa Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka dia akan dapat kefahaman dalam agama. Jadi orang yang sentiasa ingin kebaikan, dia tak baik tapi dia berusaha untuk berhijrah keluar daripada kegelapan dan masuk ke dalam cahaya. Jadi orang yang nak berhijrah adalah orang yang mencari. Dia bukan orang yang duduk ontok-ontok saja. Jadi apabila dia ada usaha mencari, dia sentiasa menginginkan kebaikan untuk dirinya. Walaupun untuk apatah lagi untuk orang lain, maka Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman yang lebih lagi dalam agama. Allah Ta'ala akan mudahkan lagi urusan dia dalam agama. Dan urusan dia mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Okey, seterusnya nombor 3. Nombor 3, memerhatikan kejadian alam dan segala penciptaan Allah. Firman Allah SWT, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan keadaan wanita berbagai Keadaan unta. keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit, bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Surah Ghasyiyah Ayat 7. Okey. Jelas tak suara Ustaz Adam? jelas. Saya takut tak jelas. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan? Tadi saya sempatlah baca sikit tentang apa yang nak disampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 ni. Ada merasa apa yang nak disampaikan dengan memerhati keadaan unta? Bagaimana ia diciptakan? Kenapa banyak-banyak haiwan? Ada keldai, ada singa, ada harimau, ada banyak binatang yang hebat-hebat yang lain. Ada kuda. Kenapa unta yang Allah nak beri pengajaran kepada kita sebagai manusia? Sebab zaman dulu banyak unta. Okey, zaman dulu banyak unta. Ramai orang kena unta daripada benda lain. Ramai orang kena unta. Betul juga. Sebab pada zaman dulu padang pasir, betul tak?
Betul. Di sebelah Arab sana, dia kawasannya tu bukan macam kita. Dia kawasannya padang pasir yang panas, yang luas, berabuk. Sebab pasir kan? Pasir kan halus-halus. Bila berangin je, habuk habuk pasir tu naik. Betul tak? Betul. Jadi kenapa Allah suruh kita memerhatikan keadaan unta ialah Allah ciptakan unta. Unta adalah salah satu haiwan yang Allah cipta dia memang untuk hidup dia dekat tanah, dekat padang pasir. Unta ni dia boleh survive. Dia survive tu lama tau. Survive yang lama dalam keadaan susah nak jumpa air. Susah nak jumpa makanan. Tapi Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala ciptakan unta ni dia ada apa dekat badan dia sendiri. Lemak. Ada lemak. Lemak tu terletaknya di mana? Kayak bonggol, macam bonggol tu. Di Belakang dia. bonggol. Betul tak kan? Di bonggol unta. Dekat belakang dia tu ada bonggol kan? So bonggol ni tersimpannya apa? Lemak. Lemak. Betul tak? Kat bonggol ni tersimpan lemak. Dan juga Air. air. Dekat bonggol tu sebenarnya tersimpan lemak dan air. Ni kalau orang sembelih unta ni, dekat bonggol dia memang kandungan lemak. Ni memang lemak je ni. Kandungan lemak dia tinggi. Sebab tu unta dia memang boleh survive dekat padang pasir. Walaupun tak ada minuman, tak ada makanan, dia boleh survive lama dekat padang pasir sebab Allah Ta'ala kurniakan dia ataupun Allah Ta'ala orang kata ciptakan dia cantik dah. Ciptaan yang sempurna, memang hidupnya adalah di padang pasir. Dan bukan sahaja dia boleh survive untuk diri dia, tetapi dia boleh khidmat kepada masyarakat yang ada di padang pasir. Walaupun dia susah nak makan, susah nak minum, tapi dia boleh menghasilkan apa? Adam rasa Dia punya dia punya apa? Apa yang dia boleh bagi sumbangan kepada ni manusia? pengangkutan. Hah? Pengangkutan. Pengangkutan. Dia boleh sebab dia tinggi, betul tak? Apabila unta ni dia tinggi dalam keadaan padang pasir yang berdebu itu, jadi apabila orang apabila dia jadi sumber pengangkutan tu, orang rasa selesa. Jadi habuk pun tak senang masuk mata dan sebagainya. Dia memberi keselesaan semasa orang menunggang dia. Orang menunggang dia lah untuk jadi transport, betul tak? Dan unta ni sifat dia kan kepala dia macam ni, betul tak? Panjang macam tu kan. Jadi kalau orang nak naik dia akan tunduk tau. Dia pun akan turun badan dia tu. Kalau kuda, dia turun tak macam unta? Tak. Kuda kalau nak naik, kita kena naiklah sendiri. Dia tak akan turun. Dia akan duduk macam mana dia duduk tegak tu, macam tu lah dia punya keadaan. Dia tidak akan duduk turun, tidak. Tetapi keadaan unta lain. Dia akan tunduk, turun, bila orang dah naik, baru dia akan naik. Dan juga unta ni mudah untuk apabila dia mudah dengar kata. Dia tidak seperti kuda. Kuda tak pandai cara, habis sembang orang kata ganas lah. Kalau kita tak pandai cara mengendalikan kuda. Adam, suara saya jelas kan? Jelas. Tapi kadang-kadang tersangkut sikit. Sangkut kan? Daripada tadi ada sangkut tak? Sikit-sikit Sikit-sikit kan? Tapi still jelas kan? Jelas. Okey. Macam saya tadi, apa antara sumbangan yang diberikan ialah susu. Percaya tak unta walaupun dia tak makan dan minum, dia masih boleh menghasilkan susu. Percaya? Susu unta. Jadi unta ni selain dia boleh jadi transport, dia dengar kata, dia mudah dengar kata walaupun budak yang naik pun masih boleh dihandle. Maksudnya unta ni bukan haiwan yang kata ganas lah untuk dinaiki. Dan dia juga boleh menghasilkan susu dan memberikan khidmat lah kepada orang yang bela dia
ataupun khidmat kepada masyarakat di kawasan tersebut. Sebab itulah sebenarnya Allah Ta'ala, antara sebab Allah Ta'ala orang kaya ni ialah bila ada ayat orang kafir kata apa dia pun boleh makan, kan unta dia boleh makan apa saja makanan, termasuk apa daun berduri, tu wallahu alam, saya tak ingat lah. Tapi adalah makanan yang apa ada Cactus. cactus so tak pastilah sebab dia tak nyatakan apa, tapi mungkin itulah kot dimaksudkan, wallahu alam bissawab. Memang dia Tapi makan benda ni. ha? Unta memang makan pokok cactus yang besar. Unta. Mungkin itulah apa yang dimaksudkan kan. Tapi kiranya orang kafir tersebut dia nak samakanlah diri dia dengan unta. Sebab unta ni dikenali sebagai haiwan yang paling memberi manfaat kepada manusia. Jadi orang kafir ni dia nak samakan diri dia dengan unta. Jadi Allah Ta'ala turun ke ayat ni nak cakapnya dekat orang kafir tu, dia takkan sama dengan unta. Bahkan unta ni lebih memberi manfaat kepada manusia jauh lebih baik daripada dia. Sebab dia ni unta ni senang kata dia sifat dia bersederhana saja. Kan walaupun dia tadi banyak memberi manfaat kepada manusia, tapi dia sentiasa orang kata bersederhana, sentiasa qanaah. Sentiasa bersederhana lah. Jadi jauh sifatnya dengan orang kafir tersebut. Sebab unta ni dia haiwan. Haiwan, jadi dia makan apa-apa pun dia tak ada masalah lah kat perut dia. Tapi bagaimana pula manusia yang makan pohon kaktus berduri tu? Mestilah mendatangkan bahaya, betul tak? Betul lah, memang secara logiknya manusia takkan bolehlah makan seperti mana yang haiwan makan, betul tak Adam? Betul. Jadi itulah orang kata, kenapa Allah kata tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Allah nak bagi kita hikmah kat sini, pengajaran bahawa walaupun unta tu orang kata banyak khidmatnya, banyak memberi kebaikan kepada orang lain. Orang kata tidak satu haiwan yang tidak satu orang lain, tetapi sentiasa bersederhana, sentiasa orang kata tidak bongkak kepada Allah Ta'ala kan. Sedangkan dia sebagai orang kafir bongkak kepada Allah. Okey, kemudian ayat seterusnya, dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya. Kalau kita sebagai seorang manusia, kita pandang ke langit dengan perasaan boleh dua perasaan. Perasaan yang pertama, apa yang nak dicakap dengan dongak ke langit tu. Pertama, apabila kita rasa bongkak lah. Kita dongak ke langit hanya sekadar mendongak dengan rasa yang tidak, tidak ada takjub dengan ciptaan Allah, maka kita hanyalah orang yang bongkak. Betul tak? Hanyalah orang yang bongkak. Sebab kita mendongak ke langit tidak orang kata menghayati ciptaan Allah Ta'ala. Tapi satu lagi, kita mendongak ke langit dengan kita mengagungkan ciptaan Allah Ta'ala dan kita menghayati orang kata betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan langit yang dalam keadaan dialah terpaling tinggi. Dari zahir mata kita tengok langit tu adalah paling tinggi, tu tak? Ada ke benda yang lagi tinggi pada langit? Kalau kita lihat dari mata kita. Tak ada. Tak ada. Langit lah yang paling tinggi, betul? Kita kalau dongak, tak ada orang cakap dongak ke matahari, ke bulan. Selalu orang akan cakap dongak ke langit, kan? Sebab langit ni adalah yang paling tinggi. Jadi, dalam situasi langit yang paling tinggi itu pun, Allah boleh runtuhkan binaannya pada satu masa. Iaitu pada masa bila langit itu runtuh? Kiamat. Pada hari kiamat. Satu-satu saat, langit yang asalnya di atas, dia akan runtuh. Dia akan runtuh. Bagaimana pula dengan kita? Kita manusia yang di bawah dan hanya mendongak ke langit tanpa berfikir akan orang kata perintah yang Allah bagi kepada kita. Maksudnya bongkak lah. Sampai bila kita nak menjadi orang yang bongkak? Hanya orang yang bongkak tanpa memikirkan perintah Allah Ta'ala. Itulah Allah nak kita orang kata nak sebutkan tentang
langit ni. Maksudnya manusia yang tengok ke langit ni perlulah sentiasa pun kata uh, mengagungkan ciptaan Allah lah. Bila tengok langit, kena ingat Allah. Bukan tengok langit tu makin jauh pada Allah. Tapi tengok langit makin dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan keadaan gunung ganang, bagaimana dia ditegakkan. Okey, sebenarnya kat sini Ustaz tengok tadi antara tafsirannya perkataan musibah di sini. Musibah ni tadi maksudnya tegak, tetap istiqamah. Kalau kita tengok keadaan gunung tu sifatnya adalah seperti pokok yang bergoyang-goyang. Gunung tu sifat dia macam mana? Hutan. Gunung tu tegak tu tak? Kalau kita tengok daripada fizikal gunung, daripada zahir gunung, dia adalah satu sosok yang tegak. Orang kata utuh, tetap. Tu sifat dia, betul tak? Gunung. Betul. Jadi gunung ni, apa pengajaran yang Allah nak beri kepada manusia ialah keadaan istiqamah tu. Sebab gunung tu, kenapa Allah tulis musibah tu ialah pada keadaan gunung yang sekarang. Sebab gunung yang sekarang, belum hari kiamat, keadaannya tetap, tegak. Tetapi apabila berlakunya hari kiamat, gunung-gunung, gunung ganang, langit dan semua perkara akhirnya akan musnah, akan ranap dengan sekelip mata. Kalau Allah kata dah tiba masanya, iaitu hari kiamat nanti, maka semua benda tak ada dah atas bumi ni. Semua benda mati, semua benda hilang, ranap, kan? Semua tak ada. Jadi Allah nak bagi kita pelajaran kita dekat sini pada sifat istiqamah tadi tu. Dia apa kata kaitannya ada dengan sifat istiqamah manusia. Dengan apa? Dengan kita punya akidah lah. Akidah, pegangan kita. Walau macam mana pun kita ni sebagai manusia, iman turun dan naik, tetapi kita tetap kena berpegang kepada dua panduan dalam hidup kita sebagai seorang umat Islam. Al-Quran Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Walau macam mana pun kita, walaupun seseorang itu dia belum menutup aurat dengan sempurna, walaupun seseorang itu masih meninggalkan solat, walaupun seseorang itu tidak berpuasa penuh, walaupun seseorang itu tidak membayar zakat, walaupun seseorang itu ada kemampuan buat haji tetapi dia tidak buat haji, tetapi dia masih kena berpegang dengan dua benda ini, Al-Quran dan Sunnah. Selagi mana dia berpegang dengan Quran dan hadis, dia tidak melakukan perkara yang Allah larang. Sebagai contoh, apa yang membuatkan kita sampai boleh murtad? Syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala. Maka insya-Allah hidup kita selamat, masih ada peluang, masih ada jalan keluar. Dengan syarat kita mesti istiqamah, tetapkan akidah kita dengan benda yang betul. Tetapkan orang kata apa? Pegangan kita ni jangan lari. Sentiasa ikut Quran dan Sunnah. Sebagaimana Quran dan Sunnah sebagai itulah yang kita kena ikut. Kemudian dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan. Okey, kalau bumi kalau di sini tadi saya baca ni dia back to kataan ini sutiha tapi dia sutiha. Sutiha ni ialah Allahumma salli ala Muhammad. Hamparan untuk hamparan untuk bumbung. Tapi dia punya key point di situ ialah bumbung. Kenapa Allah Taala nak beri pengajaran kepada kita ialah bumi ni dia sifat dia rendah diri. Sebab apa? Sebab manusia ni selagi mana kita hidup, kita berada di atas ke di bawah? Di bawah. Kita berjalan di mana? Kita berjalan di atas bumi lah. Kita berpijak di atas bumi. Betul tak Adam? Betul. Betul. Kita berpijak di atas bumi. Selama kita hidup, kita berpijak di atas bumi. Jadi selagi mana kita hidup, kita memang pijak bumi ni. Jadi bumi ni walaupun dipijak-pijak,
dia memang sifat dia rendah diri bumi ni. Jadi Allah Ta'ala nak kita sebagai manusia ni sentiasalah merendah diri. Sebab kita bukan sentiasa di atas. Satu masa nanti apabila kita mati, kita akan berada di bawah. Iaitu di dalam kubur dan berbumbungkan bumi. Di dalam kubur dan berbumbungkan bumi. Ya, apabila kita berada di bawah, jadi begitulah Allah kata, sentiasalah merendah diri. Satu saat nanti kau akan mati. Dan jangan lupa akan kisah ni lah, akan kisah ni, akan apa orang kata, akan keadaan ni. Walaupun kita hidup macam mana kat dunia, akhiran kita akan mati. Jadi semasa hidup di dunia, banyaklah lakukan ibadah. Segala apa yang Allah perintahkan, jangan tinggal dan jangan orang kata persoalkan. Okay? Wallahu a'lam bissawab. Itulah sedikit perkongsian apa yang Ustazah dapat dah pada 1, 2 dan 3. Tapi sekiranya ada mungkin ada tambahan, boleh share juga Ustazah. Tambahan untuk ni yang ketiga ni. Mungkin Adam ada belajar sebelum ni. Adam nak share dengan Ustazah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada. Okay. So, InsyaAllah. Tapi kalau lepas ni mungkin Adam ada buat pembacaan, ada apa orang kata, tambahan. Adam boleh je share. Okay dah? Okay, boleh. Sebab orang kata kelas ni Ustazah more to sharing lah. So Adam pun orang kata dah 18 tahun. Bukan budak sekolah sekolah rendah, budak-budak apa ni, lower form lagi. Jadi Ustazah lebih pada nak berfungsi lah. Bukan nak mengajar. So Ustazah pun masih belajar lagi. So Ustazah berfungsi. Apa yang Ustazah ada, Ustazah kongsi. Kalau apa yang Adam kongsi saja pada Ustazah. So kita ilmu, kita kongsi. So insyaAllah. Okay, kita teruskan kepada ada tentang ilmu. Okay, tolong baca dah. Allah SWT sahaja pemberi hidayah. Seorang manusia tidak mampu memberi hidayah kepada orang lain. Hal ini seperti yang dicatatkan dalam firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dialah jiwa yang lebih mengetahui. Dialah jua. Dialah jiwa yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat petunjuk. Surah Qasas. Okay. Kat sini intipatinya apa? Manusia tidak dapat bagi hidayah kecuali Allah sahaja. Ya, manusia takkan dapat beri hidayah kecuali Allah Ta'ala saja. Apa kisah yang utama yang kita boleh jadikan contoh? Kisah siapa? Nabi Muhammad SAW nak bagi hidayah kepada siapa? Arab Jahiliyah. Ha? Arab Jahiliyah. Tu apa kisahnya dah? Itu pun kisah lain. Satu kisah yang orang kata yang viral, yang umum tahu. Nabi Muhammad nak bagi hidayah kepada siapa? Oh, Abu Talib. Abu Talib. Tapi akhirnya Abu Talib masuk Islam tak? Tak, dia malu Tak dengan dapat masuk bapa, Islam. dengan adik-adik. Dia apa? Dia nak masuk tapi dia malu dengan apa, Abu Lahab, Abu Jahal semua. Okay. Lepas tu kiranya walaupun Nabi Muhammad sendiri yang dah bertahun-tahun berdakwah, bermacam-macam jenis orang dan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Antara sahabat Nabi yang asalnya bukan Islam, siapa? Siapa orang pertama yang memeluk Islam? Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama memeluk Islam.
Lagi siapa? Orang pertama. Soal ni sahabat karib Nabi sendiri. Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Lagi siapa lagi yang peluk Islam? Ali, Ali. Omar, Semua tu adalah asalnya Islam. bukan orang Islam. Mereka bukan keluarga Nabi pun. Tapi dengan asbab hidayah yang Allah Ta'ala izinkan, maka mereka memeluk Islam. Tetapi Abu Talib pula, Allah Ta'ala tak izinkan dia masuk Islam. Maka dia tak masuk Islam lah. Walaupun Nabi Muhammad SAW apa orang kata cuba bagi dakwah kepada dia kan. Cuba. Tapi kalau tanpa izin Allah Ta'ala, seseorang itu takkan juga dapat hidayah. Pengajaran ayat. Bacalah sikit pengajaran ayatnya dah. Pertama, Allah SWT sentiasa membuka pintu hidayah kepada hamba-hambanya yang berusaha mencari keredaannya. Kedua, Allah SWT merupakan pemberi petunjuk kepada semua makhluk yang berada di langit dan bumi. Yang ketiga, hati setiap Muslim akan bertambah keimanannya dengan hidayah Allah. Keempat, hidayah Allah SWT mudah ter mudah diterima Diterima. mudah diterima oleh manusia jika uh, jiwa mereka telah bersedia terlebih dahulu. Okey. Okey, kita pergi kepada penilaian pula. Bahagian A. Yang pertama, mengapakah manusia memerlukan hidayah Allah? Okey, A, B, C ke D? Pertama, A Dapat dapat berbakti pada agama Islam. B, yang kedua, dapat kejayaan dunia dan dunia akhirat. akhirat. C, dapat menjadi orang yang terkenal. D, dapat menghindari daripada kesesatan. Mana satu yang betul? A, B, C, D. Uh, macam Macam? macam B, macam D. Okey, apa yang confirm salah? Dapat berbakti kepada agama Islam dengan Okey, dapat menjadi orang yang terkenal. okey. So antara dua ni, rasa apa yang betul? D. Jawapan dia adalah di hidayah ni, dia punya point di hidayah. So hidayah Allah of course lah dapat menghindari daripada kesesatan. Okey, kedua, berikut adalah kesan hidayah Allah kepada manusia kecuali A, melaksanakan segala perintah Allah. B, dapat menjaga keimanan seseorang. C, pegangan hidup menepati syariat Islam. D, melakukan kebaikan untuk mendapat pujian. D. Ha? D. Melakukan kebaikan untuk mendapat puji. Kemudian tiga, cara untuk mendapatkan hidayah Allah ialah A, menziarahi kubur. B, menghayati perintah Allah dan Rasul. C, berjumpa tukang tilik. D, pergi ke kenduri doa selamat. B. Okey. Nombor 4, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada ayat 35 surah An-Nur? A, pintu hidayah sentiasa terbuka. Ini B ni. B, kita hendaklah banyak beribadah. C, pintu hidayah Allah sentiasa tertutup. D, keimanan manusia bertambah dan berkurang. E. Pintu hidayah Allah sentiasa terbuka. Ini offer salah C. Manusia bertambah. Dia nak kita macam tu ke A dah. Tadi dia surah An-Nur ayat 35 yang tadi kan. Tadi jawapan A apa dia punya tu? Pintu hidayah Allah sentiasa terbuka, kita nak dapat ibadah. Di mana manusia bertambah. A ke B jawapan dia? Sebab tak pasti. Yang tepat. Saya rasa B. Saya rasa A. A, pintu hidayah sentiasa.
Kita, ni Ustazah dapatkan confirmation juga boleh tak? Sebab kita Ya. nak cari dia punya jawapan dia yang tepat. Sebab A ni mungkin dia boleh jadi A. B ni pun mungkin boleh B. Kita hendaklah banyak beribadah. Apa sekarang kita pegang dulu A. Nanti kalau Ustazah dapat confirmation tu Ustazah bagi tahu kat next class Okey, InsyaAllah. bahagian B. Jelaskan cara-cara untuk mendapat hidayah Allah. Apa antara salah satu cara? Bagi Ustazah 3 cara. Mengamalkan doa yang Nabi ajar. Okey, lagi. Sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Apa satu lagi yang mungkin kita boleh cara yang kita boleh buat untuk dapat hidayah. Berusaha. Ha? Berusaha dengan sentiasa istiqamah. Berusaha sentiasa istiqamah. Tu betul. Tapi kalau nak jawab orang periksa tu dia macam terlalu umum. So kalau orang periksa kita nak jawab tu satu jawapan yang dia khusus. So berusaha dengan istiqamah tu jawapan yang umum. Cuba ada bagi satu lagi jawapan yang dia nampak detail sikit lah. Sentiasa beribadah dan melakukannya sentiasa. Sentiasa beribadah dengan istiqamah. Betul. Itu boleh. Okey. Kemudian nombor 2, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib banyak berkorban membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menyayangi Rasulullah dan sentiasa mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan anda, mengapakah bapa saudara Rasulullah tidak beriman kepada Allah? Sebab apa? Kalau dalam buku apa Sirah Nabawiyah, masa dah nak dah nak meninggal tu, Nabi ajarkan dia syahadah, dia masih takut-takut sebab bapa saudara Nabi masih suruh dia berpegang teguh dengan agama nenek moyang. Jangan malukan agama nenek moyang. Jadi sebab tu mungkin sebab malu ataupun dan tak dapat hidayah daripada Allah. Okay. Itu ada salah satu jawapan yang bagus. Tu dah ada isi uraian. Lepas tu satu lagi saya nak elaborate. Ni apabila ni tajuk dia hidayah apa tak? Mencari hidayah Allah kan? So kena kaitkan balik dengan tajuk hidayah. So apa ujung dia tadi hidayah tu? Disebabkan kisah tadi tunjukkan hidayah ni Bukan walaupun milik Nabi Muhammad manusia. SAW Seorang Rasul tapi tidak membolehkannya untuk beri hidayah kepada siapa. betul. Macam tu cara jawab. Okay. Maksudnya kaitkan balik dengan tajuk. Ni tajuk pasal hidayah. So kaitkan. Saya walaupun Rasulullah SAW yang berusaha untuk memberikan hidayah kepada berusaha untuk mengajak bapa saudara masuk Islam, tetapi Allah Ta'ala saja yang boleh memberi hidayah kepada manusia. Kena simpulkan. Kalau dapat full mark, tak apa. Nanti kita belajar cara nak jawab kertas. Okey, nombor 3. Kes murtad semakin berleluasa di negara kita. Jika anda sebagai seorang pegawai pada Islam, apakah langkah-langkah yang anda lakukan untuk menangani masalah ini? Anda merasa macam mana? Kalau banyak kes murtad dekat negara kita, apa peranan kita rasanya? Kalau sebagai orang yang ada authority ataupun ada kuasa. Kalau seorang tu murtad, bunuh dia depan halayak ramai, tunjukkan pada masyarakat apa akibat murtad daripada agama Islam. Tapi adakah itu tapi apabila hukuman kita kena ingat adakah itu adalah selari dengan konteks hukuman di Malaysia? Faham? Kalau konteks hukuman di Malaysia, adakah orang murtad ni kita hukum? Sepatutnya kena bunuh kan. Sepatutnya hukum Islam kena bunuh, betul tak? Tapi undang-undang Islam kalau hukum kalau murtad ni dia di bawah mahkamah
syariah, mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Tapi dia ada mahkamah syariah. Biasanya ada mahkamah syariah, kita tak kenakan hukuman kutuh. Itulah hakikat hukuman. Hukuman di Malaysia. Nanti ada orang dah baca mengenai apa kata hukuman yang dikenakan oleh orang tak kan. Maksudnya apa? Saya pun tak study lagi. Nanti ada orang baca untuk pengetahuan boleh tak? Apa yang untuk soalan 3 ni Ustazah nak Adam study. Apa cara-cara, beberapa langkah Ustazah nak ni next. Ni Ustazah nak tulis. So next kita bincang yang ni, boleh tak Adam? Ustazah nak Adam baca. Kalau Adam adalah seorang yang berautoriti, orang yang ada kuasa. Sebab pegawai hal ehwal Islam ni adalah orang yang ada kuasa, betul tak? Dia ada kuasa untuk menentukan apa hukuman. Apa hukuman yang dikenakan untuk orang murtad ni. Kalau Adam nak tahu kan untuk kes, contoh kalau seseorang tu terus dibawa ke mahkamah, dia ada banyak prosedur sebelum dia, betul tak? Betul. Okey, ni Ustazah dah dapat ilmu baru hari tu masa Ustazah jadi my step hari tu dekat Jabatan Pendawaan Syariah Negeri 9. Sebelum seseorang tertuduh, kita tak panggil bersalah. Walaupun orang murtad, sebagai contoh, berlakunya kes murtad. Contohnya apa? Kes GISB. Contoh kan, pernah dengar kan GISB? Pernah. Pernah kan? Dekat mana dia viral ni? Kat mana ni? Social media. Social media. Asalnya GISB ni apa nama dia? Tahu tak? Tak tahu. Asal dia ni adalah Al-Arqam. Al-Arqam dengan GISB ni sama dah sebenarnya. Dia tukar nama je. Berperingkat dah tak tahu. Ustazah dia dah 3 kali tukar nama. Sebelum Ustazah tengok apa nama dia. Tapi dia asalnya nama dia adalah Al-Arqam. Sampailah sekarang ni nama dia GISB. So GISB sebagai contoh, ada orang nampak akan apa orang kata gejala yang dia buat lah. Macam dia tengok, dia perhatikan, pelik ni, GISB ni pelik kan, dia buat perkara yang pelik. Maksudnya bukan berlandaskan syariah Islam kan. Lalu dia pun buat report. Dia buat report kepada penguatkuasa hal ehwal Islam. Setiap negeri ada pegawai hal ehwal Islam dia. Anda pernah dengar Jabatan Agama Islam? Pernah. Jabatan Agama Islam kan ada pada setiap negeri, betul? Negeri Sembilan ada, Negeri Johor ada, Kedah ada, seluruh Malaysia lah ada Jabatan Agama Islam masing-masing. Jadi apabila dapat satu aduan, biasanya mereka akan adukan kepada penguatkuasa di Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Bila dah buat aduan kepada penguatkuasa, penguatkuasa tu akan tilah kepada pendakwa. Pendakwa ni adalah orang yang duduk di Jabatan Pendakwaan setiap negeri. Setiap negeri ada Jabatan Pendakwaan. Jabatan Pendakwaan Syariah 9, Jabatan Pendakwaan Syariah Kedah, Sabah, Sarawak, macam-macam lah. Semua ada Jabatan Pendakwaan. So fungsi Jabatan Pendakwaan ni apa? Tadi orang-orang penguatkuasa dia dah buat serbuan. Pernah dengar ke orang buat serbu-serbu kan? Pernah. Pernah kan? Jadi yang serbu-serbu ni penguatkuasa lah. Penguatkuasa diorang akan buat serbuan. Bila penguatkuasa dah buat serbuan, ada bahan bukti. Bahan bukti tu dari sudut diorang, maksudnya ada gambar, ada apa ni orang kata lisan daripada saksi dan sebagainya. Bukti-bukti tersebut yang akan dibawa kepada Jabatan Pendakwaan. Jadi pendakwa tersebut ni dia akan file ni, dia akan hantar kepada mahkamah. Jadi mahkamah putuskan sekian untuk bicara, baru bicara. Macam itulah. So ada panjang situ, tak ingat dah. Tapi secara umumnya begitulah. Dia banyak orang kata sebelum nak ke mahkamah ada laluan banyak. Itu pun satu
satu ilmu yang kita kena tahu kan. Satu ilmu yang bagi ustazah menarik untuk tahu. Walaupun di luar bidang kita, walaupun ustazah bidang dakwah, tapi yang ni apa orang kata undang-undang lah, betul tak? Undang-undang ada dua, syariah dan sivil. Jadi biasanya hukuman-hukuman yang bukan berkaitan syariah, maksudnya hadonah ke, nikah cerai ke, apa lagi, faraid ke, semua ni di bawah mahkamah syariah. Tetapi yang macam apa ni, mencuri ke, bunuh ke, itu semua di bawah mahkamah sivil, banyaknya mahkamah tinggi. Okay. Okey, sebab itulah tadi yang tadi tu hukum bunuh tu kita kena check balik. Contoh kalau kita nak jual periksa, kita kena tahu, kita kena ada pengetahuan. So kalau untuk murtad, boleh tak kita nak cakap mengadakan hukuman mabuk dan sebagainya. Kalau benda tu boleh selari, boleh dapat markah. Tapi kalau benda tu tak selari, tak dapatlah markah sebab kita membawa fakta yang sama. Yang salah. Yang apa kata? Yang salah lah dengan enactment, dengan akta dan sebagainya. Okey. Jadi yang ni saya bagi Adam sikit task. Boleh dah? Next, kita Boleh. bincang yang ni. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Ada lagi masa 15 minit. Ayat kefahaman ciri-ciri mukmin yang berjaya. Surah Okay, boleh baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروضهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذي يرثون فردوسهم فيها خالدون. Maksud dia? Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam salat dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dan dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka mereka lah orang yang melampaui batas, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang tetap memelihara salatnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisinya, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal dalamnya. Okay, kalau ni dalam dulu dia ceritakan tentang siapa? Pada aflahal mu'minun, sesungguhnya percayalah orang-orang yang Mukmin. Orang-orang mukmin. Okay, so kalau kat sini aflaha yang dimasukkan masuk falaha, Berjaya. Dan seruan falaha ni ada dalam Azan. seruan mana? Seruan azan. Apa dia lafaz tu? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Yang mana satu dahulu? Hayya 'alas salah dulu, baru hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dalam seruan azan sendiri, seruan yang
menyatakan untuk kita solat sendiri, Allah dah highlight kat situ. Di mana jom solat maka berjaya. Tapi Allah dah cakap berjaya dulu baru solat, betul tak? So siapa yang nak berjaya kena solat dulu, dulu. Jadi orang-orang maksud berjaya, konteks berjaya di sini yang dimaksudkan ialah kejayaan yang kita dapat waktu bila Bila kita solat dengan khusyuk. kita solat. Kejayaan di sini, aflahan di sini dia merujuk kepada kejayaan yang kita dapat, kejayaan hakiki. Iaitu kejayaan di akhirat. Apabila seorang mukmin dia taat perintah Allah, melakukan setiap perkara yang Allah suruh, melakukan ketaatan dengan sesungguh-sungguh ketaatan, maka dia akan mendapat kejayaan yang hakiki, iaitu di akhirat kelak. Iaitu apa kejayaan hakiki yang didapat? Apa yang dimasukkan dengan kejayaan hakiki yang didapat tu? Surga. Kejayaan di akhirat, syurga lah. Itu kejayaan dapat ialah syurga. Tapi adakah di dunia kita tak boleh dapat kejayaan? Boleh? Boleh. Usahalah untuk dapat kejayaan. Segala sesuatu, segala apa yang Allah perintah kepada kita. Allah perintah kita untuk solat. Kita berjaya untuk buat. Itu juga satu kejayaan. Allah perintah kepada kita untuk puasa. Kita mampu buat. Itu juga satu kejayaan. Segala apa ibadah yang kita buat, segala kebaikan yang kita buat. Setiap orang, bukan semua orang mudah untuk buat kebaikan. Tetapi untuk membuat keburukan adalah mudah untuk kita. Sebab manusia ni dia naik turun. Dia sentiasa rasa, kadang-kadang rasa nak buat jahat tu lebih mudah untuk kita ajak untuk buat kebaikan. So setiap satu kebaikan di muka kita buat itu sebenarnya adalah Ibadah. kejayaan kita. Betul tak? Itu adalah falah untuk kita. Kejayaan yang kita dapat semasa di dunia ini. Selagi mana kita berusaha untuk meningkatkan ibadah tanpa berputus asa, itu adalah kejayaan sebenar dia. Tetapi konteks manusia sekarang berjaya itu, senang itu, maksudnya apa? Bila mana ada apa? Duit. Bila ada duit yang banyak, bila mana ada kereta yang besar, bila ada rumah yang besar, bila ada apa lagi? Ada apa lagi antara kejayaan-kejayaan lain? Kita rasa, biasanya Sijil. orang dapat sijil yang tinggi, kan? Semua orang berebut-rebut untuk dapat sijil yang tinggi. Tapi kalau dengan niat yang baik, tak ada masalah, betul tak? Macam saya kata. Dia tak salah pun untuk merebut, contoh gelaran PhD. PhD, kalau orang sama belajar sampai PhD, dia ada gelaran tak? Ada doktor. Doktor kan. Dia pun ada doktor. Tapi dia bukan doktor perubatan lah. Dia doktor falsafah. Betul tak? Dia doktor yang tak boleh merawat orang kan. Tapi dia doktor yang ada kepakaran dalam satu bidang. Jadi bukan itu yang kita kejar. Tapi kalau kita ada niat yang baik, niat kita menuntut ilmu, insya-Allah berkat. InsyaAllah apa kata apa yang kita buat tersebut jadi ibadah. Walaupun menuntut ilmu kalau kita buat betul-betul lillah, insya-Allah dia akan jadi ibadah. Setiap perjalanan kita orang kata sebagai fisabilillah, betul tak? Orang yang belajar ni orang yang fisabilillah, betul tak? Betul. Suatu fisabilillah, orang fisabilillah. Orang kata orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi selagi mana dia belajar, dalam proses dia belajar, dia niat kerana Allah, dia niat nak betulkan diri dia niat nak beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah kalau dia mati pun mati sebagaimana orang yang berjihad kepada Allah. Sebab dia adalah orang yang di jalan Allah lah, fisabilillah. Jadi orang yang orang yang berjaya ni adalah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri dia kepada Allah. So dia jadi more better. Orang kata better person, kan? So itulah yang dinamakan dengan kejayaan yang sebenar. Bukanlah kejayaan yang tadi kita sebutkan tadi tu. Okey? Jadi Allah terus ayat seterusnya tu ditunjukkan apa ciri-ciri mukmin yang berjaya. Pertama, apa ciri-ciri mukmin berjaya dah?
Yang pertama tu. Solat dia khusyuk dah solat. Khusyuk dalam solat. So apa ciri-ciri khusyuk dalam solat dan yang Adam boleh share kat Ustazah? Fokus. Fokus. Fokus ni macam mana nak fokus dah? Macam mana nak fokus? Masa baca tu sentiasa bayangkan ayat tu. Sentiasa bayangkan ayat. Tapi macam mana pula dengan orang yang dia hanya sekadar menghafal tapi dia tak faham makna? Macam mana dia nak memaknai? Maksudnya macam mana dia nak menghayati ayat tu sedangkan dia tak Tadabbur. faham? Nak tadabbur. Okay. Itu adalah salah satu khusyuk. Lagi satu, Muhasabah diri muhasabah diri. Dengan cara yang macam mana? dengan ayat tu. Dengan ayat tu. Maksud dengan ayat tu macam mana? Contoh baca ayat dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang dan perkataan yang sia-sia. So kita muhasabah diri kita dengan apa hari tu kita ada tak buat benda yang sia-sia. Okay. Bagus. Okay, khusyuk ni dia ada dua. Betul tak? Dia terbagi kepada dua. Ada khusyuk yang hati, ada khusyuk yang kata secara fizikal, secara luaran kan. So, yang ni Ustazah ada juga task nak bagi Kak Adam, boleh baca-baca. Mana tadi? Macam biasalah. Orang kata boleh, Adam boleh ambil untuk kita baca. Untuk pembacaan kita. Mana tadi Ustazah? Ni bukan Adam dia baca. Ustazah pun sebelum mula kelas, Ustazah akan baca juga. Ustazah sebelum mula kelas, Ustazah mesti baca dulu. Sebab kalau kita nak share, kita kena share benda yang tepat. Tak boleh benda tu ragu-ragu. Okay. Ni sama juga untuk Adam. Kalau anda kata satu hari nanti, manalah tahu Adam ambil tauliah pula kan. Mengajar di masjid-masjid. Di tempat Adam belajar. Adam cita-cita nak cari apa ni dah? Next, habis belajar ni. Habis belajar. Habis SPM ni Adam apa plan Adam? Madinah. Madinah, Masya Allah nak sambung apa? Hadis kot. Hadis. Masya Allah, Ustazah doakan. Semoga Adam, apa orang kata, lebih maju. Orang kata cari ilmu lebih faham, lebih fakihkan dalam ilmu tersebut. Boleh Dam? InsyaAllah, Ustazah boleh. doakan. Doakan Ustazah juga, okey? InsyaAllah. Okey. InsyaAllah, okey. Jadi ni apa ni yang antara yang Ustazah nak share kepada Adam. Boleh ambil ni. Bayan Linas, siri ke-82. Bayan Linas, siri ke-82. Sebab ni kalau nak baca, kalau nak ni, kena baca juga. Ustazah pun, apa ni, tak, apa kata, tak, Ustazah nak huraikan ni secara dalam lagi pun, Ustazah tak berapa nak, ni lah, tak berapa nak mahir. Jadi Ustazah kena baca sambil tu kita kena, apa, baca dan belajar sama-sama. Tapi antara yang Ustazah boleh kongsikan ialah khusyuk ni terbagi pada dua, mana itu apa ni, hati, khusyuk hati dan juga khusyuk dari sudut apa ni, perbuatan fizikal. Jadi yang ni Adam boleh baca boleh tau sebab tinggal 3 minit je lagi. Ni Ustazah bagi Adam bukan as a task untuk Adam tulis tapi untuk Adam baca saja. Boleh Adam? Untuk Boleh. sama-sama dapat ilmu Yang tadi tu, yang task tadi tu Ustazah nak Adam tulis. Dan maksudnya tulis bukanlah tulis snap bagi Ustazah. Untuk tulis, untuk kita bincang pada next class Yang nombor 3 ni. Boleh. Okey, seterusnya apa tadi? Yang pertama tadi khusyuk dalam solat. Yang kedua lagi tadi apa? Menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Maksudnya tinggalkan perkara-perkara yang lara. Apa contoh perkara-perkara yang lara? Media sosial. Dia selalu budak-budak agama dia dah biasa dah perkataan lara ni. Betul tak Dam? Betul. Biasa dah lara. Jangan lara lah weh. Lara ni apa antaranya? TV. Apa dia? TV. Okey, TV. TV dia kalau sekadar tengok, dia lara ke? Tak.
Tak Benda, larang pun, tapi satu benda, dengan syarat sesuatu satu benda, perbuatan yang boleh menjauhkan diri daripada agama. satu perbuatan yang boleh menjauhkan diri dengan agama. Tu tepat. Maksudnya kita buatlah apa-apa sekalipun, tapi kalau kita sampai tidak melalaikan kita, maka benda tu boleh bolehkan. Asal hukum tengok TV tu harus saja. Tapi kalau dah sampai tinggal solat, dah sampai melawan ibu bapa, dah sampai disebabkan kita tengok TV tu, kita makin lalai, kita makin leka, kita tengok perkara-perkara yang tak elok, maka tu adalah perkara lara yang tak elok, yang menjauhkan diri kita daripada Allah, dan kita sentiasa, kita lebih banyak pula melakukan kemaksiatan. Tu adalah benda-benda yang lara. Okey, lagi apa dah? Seterusnya. Walladzina hum lizakat fa'ilun. Dan mereka fa'ilun. Dan Lihat mereka keempat. berusaha membersihkan harta dengan menunaikan zakat harta. Dengan menunaikan zakat harta. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat ni pun antara ciri-ciri orang yang berjaya. Apa kaitan berjaya dengan zakat? Ada rasa apa kaitan berjaya dengan zakat? Dia berjaya melakukan perintah Allah. Berjaya melakukan perintah. Okay, bagus. Okey. Apa satu lagi yang ni tadi jawapan yang tersurat. Maksudnya bila dia berzakat, maksudnya dia berjaya melakukan perintah Allah. Apa yang tersilap? Ni last sebelum kita habiskan kelas. Kenapa? Kenapa dengan berzakat ni kita sampai boleh percaya? Sebab Tak tahu. zakat ni adalah salah satu contoh untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tu apa? Sedekah. Tazkiyatun nafsi. Maksudnya pembersihan jiwa, pembersihan diri, penyucian jiwa, penyucian diri. So zakat ni adalah salah satu cara untuk kita sebagai manusia menyucikan diri. Dan zakat ni adalah salah satu perkara yang wajib bagi orang yang berkemampuan. Dia apabila satu harta dia telah melepasi haul dan nisab, haul dan nisab, maka dia wajib zakat. Nisab tu apa, Adam? Tak tahu. Nisab tu apa? Haul tu apa? Tak tahu. Tulis. Ni Ustazah nak Adam baca. Nisab tu apa? Haul tu apa? Haul tu maknanya dari segi makna yang ringkas saja dia tahun, cukup tahun. Nisab tu cukup dia punya kadar. Tapi maksud dia yang istilah ke bahasa Ustazah nak Adam baca sebagai ilmu pengetahuan. Boleh tak? Boleh. So tulis benda ni Ustazah nak Adam baca. Ni task untuk Adam. Ustazah tak suruh Adam tulis, tak suruh Adam apa, tapi Ustazah amanahkan Adam untuk baca. Boleh? Boleh. So dalam konteks lain ialah kenapa kita, apa kaitan zakat harta, zakat berzakat ni, itu salah satu zakat. Zakat harta ni terbagi kepada banyak kan. Pendapatan, perniagaan, pertanian, penternakan, zakat zakat saham. Ustazah nak Adam baca juga mengenai zakat-zakat tu. Boleh dah Okey, jadi antara sebabnya lah keberkatan lah. Apabila harta yang kita ada bersih. Bersih tu maksudnya dari segi apa? Maksudnya apabila kita dah cukup nisab dan haul, Allah suruh kita untuk berzakat. Tapi kalau kita tak berzakat, kita telah dalam harta kita ada harta orang lain. Tu dia punya ayat. Dalam harta kita ada harta orang lain. Jadi apabila kita telah melepasi nisab dan haul, kalau kita tak bayar zakat, maka harta kita tu tak berkat, tak bersih. Jadi sebab kita lagi satu yang kita buat pun, kita dah melanggar perintah Allah. Sebab tu harta kita tak bersih, tak berkat. Macam mana kita nak berjaya? Berjaya. Sebab kadang macam saya cakap, harta yang banyak tak semestinya cukup. Tapi harta yang berkat semestinya menjamin kecukupan. Okay, wallahu a'lam bishawab untuk hari ni. Dah pukul 10.33. So insyaAllah ada kita next class kita hari Khamis. Kan? Pukul 11 pagi. Betul.
Okey, itu kelas PSI. Dan insyaAllah kita jumpa lagi next class. Jangan lupa atas Azah tadi, ada yang bertulis, ada yang Adam kena baca. Okey Adam, insyaAllah semoga Allah apa yang kita belajar ni Allah berkat, Allah redha. Dan apa yang kita belajar ni juga kita boleh amal dalam kehidupan kita seharian insyaAllah. Okay, Adam, terima kasih untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, sama-sama.